Hai semua, selamat datang ke podcast Bikin Serupa Cakap edisi yang kelima. Saya Mio aka Romeo dan saya Nadia. Okey, hari ini kita ada tetamu istimewa. Selalu kalau saya Romeo kena ada Juliet dia. Tapi saya hari ini bersama dengan Nadia. Ya. So kami akan jadi anchor lah pada hari ini. So tetamu kita yang power hari ini yang berbahagia Profesor Datuk Dr. Siva Murugan-Pandian, pensyarah sosiologi politik di Pusat Pengajian Sains Kemasyarakatan Universiti Sains Malaysia. Selamat datang Datuk Siva. Terima kasih Tuan Mio, Ned. Okey, baiklah. Pertama hari ini kita adalah dengan Datuk Siva, merupakan seorang yang cukup disegani ya. Okey, so hari ini kita akan mengupas tentang tajuk belia, berintegriti dan juga sedikit unsur-unsur perpaduan yang boleh kita kongsikan bersama penonton-penonton di rumah dan juga pengikut-pengikut kita di social media Institut Incarctita Malaysia. Okey, sebelum kita start ya, kita punya Bikin Serupa Cakap, saya jemputlah Datuk Siva untuk kenalkan sedikit latar belakang Datuk Siva. Okey, silakan Datuk. Pertamanya terima kasih kepada Institut Incarctita Malaysia atas jemputan ke podcast Bikin Serupa ini. Bikin Serupa Cakap, Datuk. Kita harap bikinlah semuanya serupa. Akhirnya nama saya Siva Murugan-Pandian dari Pusat Pengajian Sains Kemasyarakatan Universiti Sains Malaysia. Asalnya dari Tanjung Malim, Perak. Saya mendapat pendidikan awal di sekolah di sana, kemudian ke Universiti Melaya. Bukan didikan Universiti Sains Malaysia seperti NET. Saya asalnya di Universiti Melaya, kemudian saya ke Jepun untuk ijazah sarjana dan akhirnya saya kembali ke Universiti Melaya sekali lagi untuk ijazah kedoktoran falsafah dalam bidang sosiologi politik. Okey, untuk makluman semua Datuk Siva merupakan pensyarah saya di Universiti Sains Malaysia. Jadi itulah lama tak jumpa dengan Datuk. Jadi Bikin Serupa Cakap ini telah menemukan saya kembali dengan Datuk Siva untuk berbicara lebih lanjut tentang belia berintegriti. Okey, silakan Romeo kita untuk soalan pertama Datuk Siva. Datuk Siva, daripada pengalaman Datuk berkecimpung dalam dunia kemasyarakatan, terutamanya dengan belia kita, orang muda kita, rasa-rasa belia kita ni betul-betul bersatu atau lebih ramai buat hal sendiri? Tidak, zaman berubah pesaka bergilir. Kita tidak boleh menyamakan belia zaman dahulu dengan zaman sekarang. Kalau kita lihat, kalau dulu barangkali kebergantungan antara satu sama lain itu cukup akrab. Hari ini proses modernisasi, pembentukan komuniti alam maya telah membentuk belia ini di alam maya. Itu tidak bermakna mereka tidak ada nilai perpaduan. Barangkali ada acuannya sendiri mengikut keselesaan mereka. Saya percaya perpaduan yang kita lihat ni walaupun ada yang berkata bersifat retorik, palsu dan sebagainya. Tapi jika ada sesuatu musibah yang perlu kita hadapi, saya percaya golongan belia ini akan bersama dengan kita atas nama Malaysia. Kalau bukan kita, siapa lagi yang boleh kita namakan sebagai Malaysia? Bagi saya, wajah Malaysia itu adalah kita. Jadi golongan belia ini termasuk golongan kanak-kanak, remaja, belia, warga emas sekalipun. Yang pentingnya perlu berkiblatkan kepada soal sejauh mana mereka melihat diri mereka itu ada nilai kenegaraan. Cerminan dirilah maksudnya. Betul. Perlu ada jati diri, sifat patriotisme, nasionalisme. Walaupun ada kepentingan sendiri. Yalah, kita dilahirkan berbeza-beza. Rambut sama hitam, hati lain-lain. Apatah lagi tak berambut. Mana kita cari tak berambut. Jadi sudah pasti. Tapi tak apa, tak berambut tall, dark and handsome kan Datuk? Kekal selamanya. Selamanya. Okey, baik Datuk. Bila kita bercakap tentang kesatu paduan dalam golongan belia tu, okey, saya di sini wakil belia lah Datuk. Sebab saya nampaklah walaupun saya sendiri pun banyak menuntut ilmu, minta tunjuk ajar dengan Datuk, namun begitu saya lihat golongan saya sendiri ni macam ada jurang. Ada yang bersatu padu, ada yang buat hal sendiri, ada yang memberontak. Jadi, yelah, kita faham dengan piagam rukun negara, bahkan tidak semua memahami 5 perkara tersebut. Jadi mana Datuk untuk kita terapkan dalam belia kita hari ini? Tak, saya rasakan kita bersifat hybrid. Identiti kita ini bersifat hybrid. Ada kalanya kita akan bersifat statik, ada masanya bersifat dinamik. Kita ada dua dokumen penting yang perlu kita jadikan sebagai landasan ke arah pembentukan. Pegangan ataupun itu mungkin jadikan sebagai dokumen keramat kita, perlembagaan dan rukun negara. Rukun negara itu pun terbagi kepada 2. Jarang kita bercakap tentang mukadimah. Kita cuma bercakap tentang 5 prinsip yang ada dalam rukun negara, tapi mukadimahnya bagaimana? Rukun negara jelas menyatakan bahawa
kita ini rakyat Malaysia dalam mendukung cita-cita untuk mencapai perpaduan yang erat dalam kalangan masyarakat. Itu pertama. Kedua, ikatan demokratik. Ketiga, soal keadilan. Keempat, soal sejauh mana kita mampu untuk meneruskan amalan yang telah kita warisi ke arah pembentukan masyarakat progresif. Kemudian baru datang 5 prinsip. Jadi dalam soal ini, adakah dia jalan seiring lah, seiring sejalan. Belia diberikan pendedahan yang secukupnya. Okey. Sebelum ini, rukun negara hanya wujud di belakang buku latihan. Di bahagian atas, di bawahnya di sifir. Betul. Kita diheret, diherdik, dipukul kalau tak hafal sifir. Betul. Pernah kita dipukul kerana tak hafal rukun negara? Tak pernah juga. Tak pernah. Nadia lahir di Terengganu. Pernah di hospital diletakkan rukun negara dengan perlembagaan di sebelah dikatakan, Tak pernah. Nadia, kaulah sudah menjadi warga negara sekarang ni dengan adanya rukun negara dan perlembagaan. Belum lagi berlaku. Belum. Itu. Tidak ada hospital yang menyanyikan lagu negaraku ketika kita lahir. Waktu saya lahir di Malib, doktor itu tidak bisikkan lagu negaraku. Negaraku, siwah engkau dah jadi warga Malaysia. Tak ada lagi doktor buat. Dan kita harap tidak ada doktor yang buat begitu. Yang kita buat adalah laungan azan. Betul. Islam. Yang bukan Islam ada ritual kepercayaannya. Tapi didikan yang cuba disemai, dipupuk, diajar ini adalah proses sosialisasi bermula daripada keluarga. Kalau keluarga itu boleh melentur, rebung daripada rumah sebenarnya. Keluarga itu harus mengajar. Inilah proses pembentukan manusiawi, nilai-nilai baik yang saya selalu pegang adalah faham, hormat, terima. Kalau kita boleh saling faham, hormat, terima, saya rasa elok kita. Untuk hindar ketepikan nilai etnosentrik, melabel antara satu sama lain, stereotyping, prejudis, benci antara satu sama lain. Tak ada lagi agama yang menyatakan bahawa bencilah antara satu sama lain ataupun carilah kepala yang botak, pahala kamu tinggi besoknya. Kepala yang botak trademark kita untuk episod kelima ni. Okey, Datuk. Apa tadi kita bercakap tentang melontor buluh itu tadi. Okey. Kita pun nampak ibu bapa sekarang pun kurang memberi, orang kata apa? Mungkin Romeo boleh bagi pandangan sebagai seorang ibu bapa. Sebab bila kita bercakap tentang belum. Sebab kita berdua belum. Dari keluarga kot. Sudah berkeluarga. Sebab masih mencari ya? Masih mencari. Kita bercakap tentang melontor buluh tu daripada rumah, tetapi ada setengah ibu bapa itu kurang memberi perhatian kepada pembangunan belia pada hari ini. Pembangunan nilai itu sendiri. Jadi macam mana tu, Datuk? Ya, keluarga hari ini barangkali sudah bersifat materialistik, individualistik. Masing-masing berhadapan dengan kesempitan hidup. Ibu perlu bekerja. Dulu tidak. Dulu kita lihat ibu tinggal di rumah. Yang banyak mengurusnya adalah bapa di luar. Tapi dengan kadar celik huruf yang semakin berubah, menyebabkan kita melihat emansipasi dalam kalangan wanita juga berubah. Tapi itu tidak semestinya menjadi alasan kenapa sistem persanakan ataupun kekeluargaan itu kita ketepikan. Ia bermula daripada keluarga. Walau macam mana sibuk sekalipun, saya percaya keluarga itu harus menanam dan juga mengajar nilai-nilai yang baik. Dia tak kisah. Yalah, kita nak pastikan anak itu bukannya sempurna, tapi menjadi ke arah sempurna itu memerlukan didikan secara berterusan. Yang bermula daripada apa yang dilihat, apa yang diperhati, dicerna, dihadam daripada ibu bapa kita. Anak itu akan melihat itu sebagai teladannya. Dia tidak melihat orang lain. Kemudian baru di sekolah. Di sekolah dilihat pada guru, rakan-rakan sebaya. Kemudian dibaca dalam media. Dan hari ini dengan adanya media sosial yang seolah-olah menjadi sesuatu yang diinstitusikan untuk penyaluran maklumat, maka kita lihat ada maklumat yang betul, ada yang palsu. Siapa yang harus betulkan? Luruskan betul dan juga membenarkan sesuatu yang tidak benar adalah ibu bapa. Ibu bapa harus mainkan peranan. Dan juga guru-guru dan juga barangkali di universiti, pensyarah, dan kemudian pemimpin harus menjadi contoh. Rakan sebaya juga penting. Tapi kalau ada semua ini, keluarga ada, institusi pendidikan ada, media ada, pemimpin ada, rakan sebaya ada. Masyarakat tapi ada. Inisiatif diri sendiri tak diambil untuk mengetahui nilai-nilai yang dikongsi bersama dan juga menjauhi daripada sesuatu yang dianggap kurang berintegriti, yang dianggap songsang. Sudah pastilah kita kembali kepada keluarga. Kita akan kata keluarga ni yang salah. Dia tak akan salahkan pemimpin. Komuniti kan? Ya. Okey, tajuk kita belia dan perpaduan. Ya. Saya nak reverse sikit. Belia ni siapa sebenarnya? Dalam lingkungan apa? Adakah masih 40 dikategorikan sebagai belia lagi ataupun macam mana?
Tidak, dia berubah-ubah. Ada yang kata bawah 30, ada yang kata bawah 40. Tapi bagi saya, kita kategorikan sekali mana pun sebagai belia. Asalkan dia ada watak yang boleh mendampingi nilai-nilai yang baik. Tak kisah dia itu belia ke remaja ke kanak-kanak. Tapi melihat perubahan dari struktur dan juga institusi nilai-nilai yang perlu diangkat bersama. Apa yang gunanya dia? Asimilasikan. Asimilasikan dan barangkali kalaupun berumur 40 tahun. Tapi kalau tidak ada nilai ini bagaimana? Betul. Dan kalau kita lihat dalam aplikasi media sosial yang berumur 60 tahun pun kadang-kadang nilainya boleh dianggap kurang daripada golongan belia ini. Jadi kalau kita kategorikan belia ini bawah 40, jadi sudah pastilah mereka ini sudah melalui proses-proses yang dilalui oleh mana-mana individu yang mencecah umur selepas 40 tahun. Betul. Jadi, saya setuju dengan Datuk Siva punya ni sebab pembangunan fizikal kita nampak dengan adanya pembangunan infrastruktur. Pembangunan nilai ni macam mana kita nak tengok? Ini yang Institut Integriti Malaysia kita nak bangunkan nilai-nilai ni. Dipanggil pembangunan ataupun info. So saya rasa info ni, maklumat ni lah penting untuk kita sebarkan kepada semua supaya terutamanya belia. Yes, untuk pembangunan nilai ni. Okey. Jadi untuk menjawab soalan tersebut, kita berehat seketika, kembali selepas ini bersama Bikin Serupa Cakap. Hai, kembali semula ke Bikin Serupa Cakap. Untuk sesi kedua, dipersilakan Cik Romeo kita untuk soalan yang kedua. Dipersilakan Romeo. Okey, berkenaan dengan info, pembangunan info. Saya rasa pembangunan info ni kita nak galakkan orang nak membangunkan nilai. Apa pandangan pembangunan nilai? Pembangunan nilai tu. Tidak, sudah pasti kita perlukan infra yang secukupnya supaya maklumat itu cepat, pantas dan juga rasional dan telus. Bukannya sesuatu yang dipalsukan. Jika dahulu ada surat layang yang menjadi kabar angin yang disebar luas, hari ini ada media sosial. Itu je bezanya. Mungkin platformnya berbeza, tapi ada maklumat yang disebar luas semata-mata untuk mempengaruhi sentimen dan juga persepsi. Jadi siapa yang harus betulkannya? Infra yang secukupnya perlu ada. Ruang, akses, peluang yang secukupnya ke arah bersifat inklusif dalam negara kita. Jadi ruang, akses, peluang itu perlu ada di pelbagai lapisan masyarakat dan juga di kawasan bandar, luar bandar, separuh bandar. Mereka harus ada ruang-ruang dan juga akses yang sepenuhnya. Apa gunanya hanya berada di kawasan bandar yang melalui proses urbanisasi yang pesat, tapi di kawasan luar bandar masih terikat dengan nilai-nilai yang kita lihat seolah-olah sukar mendapat info secukupnya. Kan? Jadi informasi sekarang ini sampai pada kita. Dulu kita cari. Hari ini kita tak cari, datang sendiri pada kita. Ada juga benda yang kita rasa ini seronok kita baca. Kalau gosip tentang artis, cepat kita baca. Kan? Tapi kalau kita sebar tentang integriti, orang tak tepi dulu. Kemudian lah integriti ni. Baca dulu. Kalau lah tentang sesuatu yang ada nilai jualan dalam konteks artis itu sendiri. Seolah-olah itu cepat sampai. Jadi bagaimana kita nak betulkan psikik, pemikiran dan juga penerimaan dalam kalangan masyarakat. Setiap kita bertanggungjawab. Dia bukan hanya tanggungjawab keluarga ataupun institusi pendidikan, media. Kesemua kita ada tanggungjawab bersama. Kalau kita gambling ke semua kita untuk sebarkan nilai itu, maka saya percaya nilai-nilai itulah yang boleh kita cambah menjadi nilai perkongsian dan juga kepunyaan dalam kalangan masyarakat kita. Ia bukan nilai sesuatu kelompok tetapi nilai yang boleh kita kongsi bersama berdasarkan kepada bagaimana kita nak memanusiakan perpaduan, bagaimana kita nak memasyarakatkan perpaduan. Kesemua itu bergantung kepada kita. Dan dalam konteks pada individu. Moral menjadi kompas parameter dalam pembentukan diri seseorang. Kalau ada yang memilih untuk keluar daripada Malaysia sekalipun, saya percaya mereka akan kembali melihat Malaysia kerana kita adalah Malaysia. Malaysia adalah kita. Tapi susah tu Datuk sebab kita adalah Malaysia, Malaysia adalah kita. Sebab ramai yang kurang jelas tentang sifat Malaysia ke kita. Jadinya bagaimana kita nak jadikan belia ni berjiwa besar untuk macam menerapkan patriotisme dalam belia itu sendiri tu Datuk. Macam mana Datuk? Bila kita bercakap
patriotisme. Kita perlu ada nilai pegangan menjunjung ketinggian perlembagaan, kita bangga menjadi negara ini, kita fasih berbahasa Melayu, kita bersedia untuk berkorban untuk negara ini, kita bersedia untuk mempertahankan negara ini. Ini nilai-nilai patriotisme. Jadi itu pun boleh menunjukkan mereka ni berintegriti berdasarkan nilai tersebut kan Datuk? Sudah pasti itu juga adalah nilai integriti berteraskan kepada perlembagaan dan rukun negara. Jadi siapa yang harus mendekati golongan belia ini? Kadang-kadang mereka memerlukan golongan yang mungkin tergolong dalam kelompok belia, yang boleh mereka contohi, jadi teladan, idola mereka. Jadi role model betul. Perlu dibanyakkan. Kalau kita masih terikat dengan golongan-golongan tertentu yang mereka sendiri tidak tahu siapa, susahlah. Jadi barangkali ini perlu dipertingkatkan. Dia tak kisahlah dalam kalangan artis, dalam kalangan ahli sukan, dalam kalangan mereka yang berada dalam yang ada konteks pengaruh besar lah. Ya, tetapi waktu yang sama, Ipsos yang baru-baru ini melakukan kajian, menunjukkan bahawa ada 3 kelompok yang paling mereka tak percaya. Siapa tu? Satunya ahli politik. Okey, itu sudah tentu. Kedua, penceramah agama. Tapi yang menakutkan ini adalah pempengaruh, influencer. Yang sudah tergolong dalam 3 terendah dalam tahap kepercayaan mereka atas pekerjaan seperti ini. Bermakna, jika influencer ini nak meningkatkan semula kepercayaan, mainkan peranan bagaimana untuk mendekati golongan belia dalam konteks perpaduan, dalam konteks bagaimana tahap integriti boleh bertingkatkan. Negara kita ini rencam, aneka ragam dan juga berbilang bangsa, etnik, mentasi Semenanjung, Sabah, Sarawak. Jadi kenapa tidak itu dilihat sebagai aset? Bukannya satu liability, hazanah harta kita ini berdasarkan kepada kepelbagaian. Bagaimana kita membudayakan perpaduan, bagaimana kita meraihkan kepelbagaian, juga bergantung kepada golongan belia. Kerap kita nak golongan belia ini ikut apa yang diputuskan oleh orang lain. Sedangkan mereka boleh membuat keputusan. Mereka juga ada tahap kematangan. Mereka boleh memiliki lesen pada umur 16. Mereka boleh membuka syarikat ketika umur itu, mengundi 18. Tapi lebih daripada itu, boleh berkahwin. Betul. Boleh memiliki keluarga mereka. Betul. Tapi bila datang pada sesuatu isu, kita kata, orang ni tak matang lah. Jadi saya rasa itu perlu diubah. Dan bukan sekadar pada golongan belia, kita sendiri juga harus mengikuti dan juga adaptasi, asimilasi tadi kepada persekitaran yang sedang berubah. Jadi kalau kita trend semasa maksudnya. Mahu tak mahu itu hakikatnya. Kalau kita tak berubah, maka golongan ini akan bertanggapan, golongan ini seolah-olah telah melahirkan jurang dengan mereka yang sebenarnya sedang dengan cepat dan juga pantas bergerak dengan perubahan ledakan teknologi yang juga sudah menjadi kecergasan palsu dalam konteks hari ini. Itulah. Okey, so jadi masalah tu kita nampak apa yang kita boleh boleh untuk ubah. Kalau ada satu benda yang praktikal, apa yang patut belia mula buat esok? Saya rasakan melihat berita yang betul, yang selari, menyaring saringan itu datang pada diri sendiri dan juga tidak terlalu emosional kepada satu isu. Walaupun kita ada perasaan, kita tahu setiap elak provokasi lah. Selalunya belia ni suka sangat dengan benda-benda provokasi kan. Betul. Dan juga daripada bagaimana nak ubah sesuatu yang bersifat emosional kepada yang bersifat rasional dan praktikal. Dan itu bergantung kepada diri kita. Kita tak boleh katakan orang lain yang boleh putuskan bagaimana untuk mengubah kita. Kalau kita sendiri tidak mengubah benda itu, maka selamanya golongan belia akan mempunyai konotasi yang negatif. Bagi saya melihat golongan belia ini matang. Ada masanya mereka lebih matang daripada kita. Ada benda yang boleh kita belajar. Ada masanya mereka juga boleh belajar daripada kita. Ia merupakan satu hubungan yang bersifat resiprokal, yang saling lengkap melengkapi di antara satu sama lain tanpa mengabaikan 3 nilai besar: faham, hormat, terima. Faham, hormat dan terima. Okey, itu terma yang kita belajar hari ini. Faham, hormat, terima dan terima. Okey. So dari segi perpaduan pula, mungkin kalau Datuk Siva ada satu mesej yang kita nak sampaikan kepada belia berkenaan dengan perpaduan, apa dia? Bagi saya mudah untuk meruntuhkan apa yang telah ada, bukan mudah untuk membina semula. Kita sudah membina Malaysia, tapi kita masih belum membina warganya. Bermakna dalam soal ini sejauh mana kita mampu untuk meraihkan kepelbagaian, kita mampu untuk menerap sesuatu nilai itu,
menjadi amalan dan juga seterusnya diangkat menjadi sesuatu yang penting dalam kehidupan kita. Jadi jika itu tidak ada, jika kesemuanya mahu dipolitikkan, maka itu akan kekal sebagai persepsi dan juga sentimen. Yang penting adalah sejauh mana kita mahu bersama dalam membina negara ini. Tidak ada negara yang sempurna, tapi yang mampu untuk menyempurnakan Malaysia adalah kita, termasuk golongan belia. Tapi kan bercakap tentang pembangunan belia kan Datuk, sebab kita faham ialah belia ni ialah pengganti masa depan kita, maknanya pemimpin masa depan negara. Tapi kalau kita tengok sekarang, adakah belia kita pada hari ini mampukah untuk menerajui negara kita pada masa depan, Datuk? Kenapa tidak? Bagi saya, belia bukan pemimpin masa akan datang. Belia merupakan pemimpin hari ini. Pemimpin hari ini yang juga akan menjadi kesinambungan kepada pemimpin akan datang. Undi 18 sudah diperkenalkan. Kita pernah ada pemimpin yang bertanding pada umur 21 tahun. Betul. Dan juga sudah boleh mengawal selia kawasannya sendiri yang turut dicontohi oleh yang lain. Bermakna kalau diberikan tanggungjawab, saya percaya mereka mampu untuk menggalas tanggungjawab itu. Cumanya bila kita kurang berkeyakinan untuk memberikan ruang, akses, peluang pada mereka, maka selamanya mereka berada pada takut yang sama. Pemimpin wajar dilihat sudah berada dalam kelompok sebagai pemimpin hari ini yang juga akan meneruskan tradisi kepimpinan akan datang. Soalnya, adakah kita mempunyai keazaman politik untuk melakukan perubahan, pembaruan tersebut? Ia bermula bukan saja dalam parti politik, dalam keluarga sendiri. Keluarga harus mula memberikan ruang untuk anak-anak menjadi mungkin mempunyai peranan tertentu. Kena asuhlah daripada awal. Ya. Yalah, kalau pun katakan Nadia di Terengganu, takkanlah proses sosialisasinya sama dengan Cik Mio. Dari mana Cik Mio? Perak juga. Perak di mana? Perak Ipoh. Manjoy. Kita senegeri lah. Dia jumpa orang sama negeri. Romeo. Romeo kita daripada Perak bersama Datuk Siva. Saya seorang jalan Terengganu ya. Okay, tak apa. Proses sosialisasinya berbeza. Tapi kenapa tidak kita belajar di antara satu sama lain? Ada yang barangkali di Terengganu, Kelantan mungkin belum pernah berjumpa daripada etnik lain, sampailah ke mungkin di ruang pekerjaan, di institusi pengajian tingginya. Kenapa tidak kita belajar di antara satu sama lain? Ialah proses adaptasi kan? Ya, perlu ada kompromi dan juga pengorbanan. Tanpa menyoal siapa yang perlu korban, siapa yang perlu berkompromi. Kalau itu ada, bermakna tidak ada nilai kejujuran, tidak ada nilai keikhlasan dalam diri kita. Masing-masing perlu mempunyai roh tersebut dengan sendirinya kalau kita nak ke hadapan. Baiklah. Okey, kita berhenti seketika. Okey, selepas ini kita sambung semula dengan Datuk Siva. Bikin Super Cakap kembali selepas ini. Hai, bertemu kembali ke Bikin Super Cakap bersama Datuk Siva dan Romeo kita pada hari ini. Okey, di sebelah kamu Romeo. Okey, dari sudut pandangan Datuk Siva pula, apakah faktor yang sebenarnya buat perpaduan tu susah? Adakah sebab media sosial semakin memisahkan kita ataupun macam mana? Tak, saya rasakan perpaduan semakin sukar kerana masing-masing sudah bersifat individualistik berbanding dengan dulu yang mempunyai sifat kebergantungan antara satu sama lain. Dulu semangat kerjasama itu lain. Dia tak tengok pun ras, agama, etnik, gender, fahaman politik sekalipun. Betul. Tapi hari ini seolah-olah ada tembok bucu yang memisahkan kita. Tembok itulah yang saya rasakan harus kita baik pulih supaya ia akan boleh mantapkan perpaduan. Dan juga ada yang bertanggapan soal pendidikan, ada juga bertanggapan politik. Betul. Banyak faktor mempunyai kecenderungan dalam mempengaruhi soal perpaduan. Dia bukan satu faktor, bukannya satunya faktor mempengaruhi soal perpaduan. Tapi di sini saya rasakan yang penting adalah perlu ada iltizam, iktibar, mengambil pengalaman lepas, apa yang telah berlaku, kita tak mahu ia berulang lagi, dan bagaimana untuk bergerak ke hadapan. Jadi sudah pastilah ia bukan sahaja menjadi tanggungjawab remaja, kanak-kanak, belia, tapi yang dewasa pun harus menjadi contoh kepada yang lain. Kalau gagal menampakkan kesungguhan, tidak ada kejujuran dalam mahu pertahankan perpaduan, dan kesemua itu dilihat daripada laba politik semata-mata. Tapi akhirnya ia tidak akan menguntungkan kita kerana negara ini satu yang unik. Betul. Dia berbeza dengan negara lain. Kita rencam, kita pelbagai. Kita masyarakat majmuk. Kemajmukan itulah yang harus kita bina, kita jadikan suatu kita perlu kekuatan. raikan.
yang diraihkan di situ dan juga bagaimana kita boleh memanusiakan perpaduan pada nilai-nilai yang dikongsi bersama, yang saya kerap ulang, faham, hormat, terima. Apakah kita semakin luntur sifat faham kita? Adakah semakin gagal pertahankan rasa hormat? Kita masih ada nilai tasamu, bertolak ansur semata-mata. Sedangkan kita harus menerima hakikat. Fitrah manusia dilahirkan untuk saling kenal-mengenal di antara satu sama lain. Kalau tak kenal, tak cinta kan, Datuk? Itulah bila kita nak cinta Nantilah Surah kita Al-Quran ayat ke-13. Nasib baik saya duduk Manusia dilahirkan laki-laki, wanita, berpuak-puak, dia saling bersuku-suku melengkapi. untuk saling kenal-mengenal di antara satu sama lain. Kan? Betul. Jadi saya dah jadi Ustaz Siwarudin sekejap. Ustaz Sirajuddin. Okey, baiklah. Tadi kita bercakap tentang apa tadi, susah ke tak susah jadi perpaduan tu. Jadi sebab kita sekarang ni nampak perpaduan tu agak general, agak luas. Tetapi bagaimanakah kita nak terapkan perpaduan ini jadi satu perkara yang paling penting dalam kalangan belia? Okey. Tak, saya rasakan ia kembali kepada asas membina nilai. Membina nilai. Jadi kembali kepada keluarga. Keluarga harus menampakkan kesungguhan. Jadi keluarga ialah akar umbi lah atas segala perkara. Ya, kita nak membumikan soal perpaduan. Dalam kita nak menggapai ke langit soal perpaduan ini. Bagaimana? Sudah pastilah tanggungjawab itu bermula daripada keluarga. Kemudian baru ke institusi pendidikan. Kemudian barulah pemimpin, rakan sebaya, inisiatif diri sendiri, masyarakat sekeliling kita. Kalau masing-masing bersifat individualistik, yang mementingkan hal masing-masing. Tapi bila datang kepada ada isu yang terancam, yang memerlukan bantuan, siapa yang mereka cari? Adakah di situ dia akan cari berdasarkan kepada latar sendiri, ataupun akan mencari seseorang yang boleh membantu? Dalam soal ini, kita harus bersifat rasional. Dan juga di sinilah soal perpaduan itu penting. Soal perpaduan ini bukan semata-mata interetnik. Soal perpaduan juga intraetnik. Dalam satu etnik pun ada suku, ada puaknya, kan, yang berpecah-pecah. Jadi apa gunanya kita berpecah tapi kita cuba untuk mengukuhkan semula. Mudah untuk kita bercakap dalam podcast seperti ini. Tapi ia harus diterap. Untuk dipraktikkan tu payah sebenarnya. Kita cakap senang lah cakap. Cakap senang, buat tu susah. Sebab itulah kita harus mengajar dan juga mencari jalan untuk ia diterap, dia menjadi amalan. Bila Tun Abdul Razak Allahyarham melancar rukun negara, Allahyarham menyatakan bahawa rukun negara tidak boleh sekarang menjadi search-based document. Ia harus menjadi darah daging kita. Bila dikatakan darah daging kita, bermaksud amalan. Kita nak memahamkan, kita terap, kita amal. Jadi maknanya di sini kita dapat jadikan belia ini sebagai salah satu ejen perubahan lah kan kepada negara kita. Dia harus menjadi ejen pemangkin, ejen perubahan, ejen penyuntik dalam kita nak cerakin nilai-nilai yang sedang berubah ini. Dia harus dihadam bersama. Jadi belia tidak boleh dikonotasikan dengan semata-mata perkara-perkara yang sungsang, tapi mereka juga harus diberikan tanggungjawab. Jadi siapakah yang memberikan tanggungjawab itu? Kita dalam masyarakat harus membolehkan mereka ke hadapan. Kalau kita masih melihat mereka ke belakang. Sama juga, kita tidak boleh mendiskriminasi golongan wanita. Golongan belia wanita juga harus dibuka ruang secukup-cukupnya. Aksesnya. Kalau di universiti, ramai golongan wanita. Tapi bila di luar, kita tengok seolah-olah tidak ada perpaduan yang berintegriti. Golongan wanita kebanyakan dipinggirkan lah. Kebanyakan diberikan. Tetapi sekarang kita nampak sama rata antara golongan wanita dan juga golongan lelaki. Jadi kita perlu tingkatkan sebab bilangan itu semakin ramai di universiti. Adakah itu diterjemahkan di luar? Jadi soal kesaksaman, peluang itu harus dibuka. Kalau mereka ada merit, sosok figura itu dirasakan ada kewibawaan, kemampuan dan juga kebolehan. Janganlah didiskriminasi atas faktor gender misalnya. Sama juga dengan soal perpaduan. Perpaduan ini adalah milik bersama. Sebab itu saya kerap kembali kepada perlembagaan, rukun negara dan bagaimana masing-masing harus mempunyai sifat lengkap melengkapi di antara satu sama lain, merentasi Semenanjung, Sabah dan Sarawak. Janganlah kita melihat Malaysia ini sekadar Semenanjung. Kita pinggirkan Sabah dan Sarawak. Soal integriti juga begitu. Integriti adalah soal yang bersifat menyeluruh, holistik. Ia tidak hanya terikat kepada satu perkara dalam sektor pekerjaan kita, ia adalah dalam kehidupan kita. Bagaimana kita nak terap integriti dalam konteks manusiawi ini juga, golongan belia harus disuntik dengan perkara-perkara itu supaya mereka boleh terus menjadi contoh kepada belia yang lain dan secara berterusan kita akan dilihat mempunyai ruang
peluang yang secukupnya kepada golongan belia ini menerajui negara ini satu hari nanti. Sebab kita dapat bayangkan belia hari inilah pemimpin pada masa akan datang lah. Sebab tadi pun Datuk dah bagi tahu belia itulah pemimpin pada hari ini. Jadinya ialah kalau kita nak terapkan nilai integriti ni cukup besar kan Datuk, luas sangat integriti ni. Kadang-kadang orang suka nak terjemahkan integriti ni apa. Orang kata integriti adalah satu topik yang sangat dry. Dan kebanyakan belia ni pula susah nak faham integriti ni. Alah, integriti ataupun cerita artis macam Datuk cerita tadi, mestilah dia akan baca cerita artis daripada cerita integriti. Tetapi bagaimana Datuk? Macam ni kita nak lahirkan belia integriti ni, sedangkan kita sekarang ekonomi kita makin pesat, banyak kepincangan dengan rasuah dan sebagainya Datuk. Macam mana? Kita perlu nyatakan secara jelas bahawa integriti ini bukan semata-mata soal rasuah. Apa sahaja yang kita lakukan, kalau ianya secara berhemah, bermoral, jujur, ada nilai keikhlasan, itu adalah integriti. Baik bila kita bangun tidur sekalipun, kalau tak sembahyang subuh, adakah berintegriti? Kalau kita tak kemaskan katil kita, amalan kita, adakah itu integriti? Bila kita ke bilik air, kita biarkan air itu terpasang, bazir air, adakah itu berintegriti? Kita tak jaga kebersihan. Itu sekecil-kecil di ruang kita. Bila kita keluar membuang sampah contohnya, etika dari sudut kemasyarakatan, kemudian hina, aib, kutuk, benci, itu juga berintegriti. Adakah itu nilai yang mahu kita pupuk? Sedangkan yang perlu dilahirkan yang berintegriti adalah rasa kasih sayang, rasa untuk saling kenal mengenal di antara satu sama lain, untuk membolehkan kita boleh mempunyai sifat kerjasama, sifat untuk kita melihat bahawa integriti ini adalah sesuatu yang perlu wujud dalam kehidupan kita, yang menjadi amalan, yang perlu boleh diikut oleh orang lain, dan juga seseorang individu boleh membuat putusan yang mana yang baik, yang mana yang buruk, yang mana sebenarnya adalah teladan, yang ini harus kita sangkah, yang ini adalah sesuatu yang ditolak sama sekali oleh masyarakat, yang menyebabkan kita juga akan tersisih dalam masyarakat. Jadi akhlak, akidah, sasiah, nilai rohani, jasmani, semua ini sebenarnya adalah sesuatu yang menyeluruh bila kita bercakap tentang integriti. Okey. Saya tertarik tadi Datuk Siva ada sebut pasal ejen perubahan kan. So macam mana belia boleh jadi ejen perubahan untuk satukan komuniti? Tak kisahlah komuniti belia ke, komuniti masyarakat ke, bagaimana? Mereka sepatutnya sudah mempunyai literasi tentang integriti ini sebelum nak sampai kepada lain. Mereka juga dilihat menjadi sosok yang boleh dicontohi, jadi boleh mengetuai, dan juga dalam konteks ini saya rasakan kita perlu perluaskan aktiviti program yang melibatkan golongan belia dengan golongan-golongan yang lain, baik belia dengan belia, belia dengan remaja, dengan kanak-kanak, dengan warga emas, dengan warga dewasa. Kesemua ini akan membolehkan kita sebar luas maklumat yang mahu kita sampaikan. Tapi biarlah maklumat itu sahih, maklumat itu sesuatu yang boleh diangkat oleh belia kepada yang lain. Mereka juga harus diberikan platform, telapak yang sesuai untuk mereka menjadi penggerak tadi, pemangkin, penyuntik kepada golongan belia yang lain. Jadi dalam konteks ini barangkali kita ada kelab integriti di universiti yang boleh kita gunakan. Rakan integriti mahasiswa. Ya, RIM. RIM, betul. Jadi gunakan RIM itu secukup-cukupnya untuk membolehkan mereka terlibat dengan aktiviti program. Betul. Bukan saja dengan institut integriti di peringkat pusat, tetapi juga dengan universiti-universiti lain, dengan program komuniti setempat, dengan agensi-agensi berwajib yang menjadi ejen sistem penyampaian, supaya mereka tahu pembabitan mereka dalam membuat keputusan itu turut dihormati. Kita jadikan itu sebagai asas, Datuk. Ya. Asas untuk membentukkan integriti dalam kalangan mahasiswa. Saya percaya itu boleh dilakukan. Kesemua ini perlu ada keazaman yang luar biasa daripada semua pihak, tanpa melihat apakah hasil akhir itu datang kepada mereka, tapi melihat hasil akhir itu sampai kepada masyarakat. Kalau inilah usaha untuk memasyarakatkan integriti, untuk memanusiakan perpaduan. Mungkin sebelum soalan terakhir lah, kalau saya tanya soalan role model, ada tak belia ni satu contoh yang kalau Datuk kenal ke sesiapa, sama ada di dalam negeri ataupun di luar negara ke, satu contoh yang belia ni boleh mencontohi lah? Dia bergantung kepada sektor mana yang mahu mereka contohi. Kalau dalam politik kepartian,
Barangkali kini mereka harus melihat kepada Perdana Menteri lah yang mengangkat soal tata kelola, soal untuk mengurangkan rasuah, untuk membolehkan perjalanan negara dengan baik. Kalau dalam kalangan mereka yang terlibat secara aktif dalam sukan, mereka boleh melihat kepada mereka yang aktif dalam badminton misalnya, ataupun dalam squash pun boleh, bola sepak pun boleh. Yalah, janganlah hanya semata-mata bila kita kalah, kita nak jauhkan diri daripada pasukan sukan ini. Itu saya rasa jati dirinya bergolak. Di situlah yang kita kaitkan dengan patriotisme. Kan? Kita menang bersama, kita kalah bersama. Sama juga dalam sektor hiburan. Kita ada mereka yang boleh diangkat. Kita ada Siti Nurhaliza. Contohnya. Yang boleh diteladani oleh ramai. Daripada muda sampai ke hari ini. Daripada usia 16 tahun. Dah jadi biduanita negara. Jadi itu antara yang boleh kita angkat. Ya, antaranya lah kalau mengikut sektor-sektor yang berbeza. Mungkin dalam konteks integriti ini, kesemua mereka yang bekerja sini adalah role model sebenarnya. Jadi bagi saya tidak semestinya perlu ada jawatan, kedudukan, pangkat. Tetapi kalau kita ini merupakan seorang yang berada dalam kelompok itu, yang boleh menjadi contoh kepada yang lain, itu sekaligus menjadikan kita role model kepada dalam kelompok kecil itu. Itu pun saya rasakan sudah boleh memberikan manfaat yang besar. Termasuk pada mahasiswa. Siapa role model mereka? Mereka akan melihat kepada rakan sebaya mereka. Yang terlibat dalam persatuan, terlibat dalam majlis perwakilan pelajar, mungkin terlibat dalam kelab, mungkin mereka melihat kepada pensyarah, mereka melihat kepada pentadbir. Yang skor A, 4 flat. Itu dari segi akademik. Tapi tak apa Romeo, kita pun antara role model kita berkhidmat di Institut Integriti, kita adalah salah seorang role model. Sudah pastinya. Whiter than white. Whiter than white. Okay. Ada lagi? Okey, baiklah. Kita pun dah sampai ke penghujungnya. Mungkin sebelum kita melaburkan tirai untuk episod kelima ni, mungkin Datuk ada sedikit untuk pesanan kepada belia supaya biarlah kita semua berintegriti. Bagi saya, wajah Malaysia adalah kita. Kita adalah Malaysia, Malaysia adalah kita, tanpa mengira latar kumpulan umur, remaja, kanak-kanak belia, dewasa, tanpa mengira latar agama, ras, etnik, gender, fahaman politik sekalipun. Kita harus boleh menyumbang dalam konteks integriti, kerana ini adalah tanggungjawab bersama. Baik. Sungguh padat ya pesanan tu. Okey, pada penonton di rumah, ingat tu, kalau kita nak berintegriti, kita lah bermula daripada rumah. Okey, ialah akar umbi utama kita. Datuk, saya nak tanya lagi sekali lah, apa tadi 3 kunci utama? Faham, hormat, terima. Faham, hormat dan terima. Ingat tu, faham, hormat dan terima. Baiklah, Romeo, ada apa-apa sebelum kita laburkan tirai? Okey, so terima kasih banyak-banyak kepada yang berbahagia Prof. Datuk Dr. Siva Murugan Pandian, sebab banyak dia share insight. So saya harap penonton semua dapat dengar dan dapat tangkap beberapa tips penting tadilah. Okey, so okey, baiklah, kita bertemu lagi di edisi seterusnya Bikin Serupa Cakap. Jangan lupa like, share, komen dan subscribe. Jumpa lagi. Bye. Integriti di hati. Saya beretika demi Malaysia. Teguhkan nilai murni, teguhkan niat hati.